Assalamualaikum. Hari ini kita bersiaran di Hotel Perdana Taiping. So, hari ini apa yang disajikan oleh Hotel Perdana iaitu sajian-sajian enak, sajian-sajian Melayu yang ada hampir 110 jenis menu yang berada di Hotel Perdana Taiping hari ini. So, hari ini Hotel Taiping berbesar hati meraihkan anak-anak yatim dan golongan asnaf. So, hari ini dia punya menu killer dia. Saya difahamkan menu killer di Hotel Perdana Taiping ni ialah kambing dengan yang sos special dia. Sekarang kita tengok kambing dia. So kita tengok dia punya kambing, macam mana dia punya pembuatan kambing dia, memang special yang didatangkan khas daripada Hotel Perdana Taiping. So you tengok kambing dia punya ni ya. Kita tengok. Wah. Memang dia punya ni memang cantik, memang terbaik lah. Memang Hotel Taiping menyediakan menu yang memang tak asing lagi, menu yang memang tak dinafikan, memang marvelous. Dan kita boleh tengok di sini. Kalau saya boleh rasakan satu, saya tengok dia punya ni tisu dia. So kita tengok dia punya rasa. Ini tanpa sos Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh tengok roasted lamb yang memang sememangnya. Memang saya tengok dengan dia punya sos memang best. You all boleh tengok dia punya sos. Tengok sos yang dicipta khas oleh chef Hotel Perdana. So you tengok dia punya jisu dia memang dia punya wangi dia punya bau masam manis semua ada. So bila dimakan dengan lamb roasted memang padu dan memang terbaik. Siapa yang tidak berpeluang nak pergi ke Thailand, sekarang kita di Hotel Taiping Perdana ada iaitu kambing danok kak kungkap. So kambing danok memang kalau saya tengok dia punya ni dia punya texture dia memang terbaik lah kambing danok dia ni. So anda boleh tengok ni sekejap saya angkat kambing danok dia. Tulang-tulang dia memang terbaik guys. Memang terbaik. Hanya berada di Hotel Perdana Taiping. Kambing danok kak kungkap. Ini kita bersama dengan Abang Roti John. Siapa nama? Faiz. Okey Faiz. Faiz memang menyediakan Roti John Apa yang special Roti John di Hotel Perdana Taiping? So, dia menggunakan ramuan sendiri. Ramuannya tersendiri. Okey. So, biasanya berapa yang akan hasil? Tengok kadang-kadang boleh lebih pada 5-6 paket. 5-6 paket roti. Maknanya antara favorite orang adalah salah satu roti john juga lah. Sebab dapat bulan puasa je. Bulan puasa